Penipuan digital semakin membimbangkan di Malaysia apabila teknologi moden seperti kecergasan buatan AI disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Fenomena ini bukan sahaja menjejaskan keselamatan maklumat, malah turut memberi kesan buruk kepada masyarakat. Antara taktik terbaru yang digunakan adalah dengan membuat panggilan video lucah bagi tujuan pemerasan. Modus operandi mereka ialah membuat panggilan video daripada nombor yang tidak dikenali dan sebaik saja panggilan dijawab, skrip akan memaparkan adegan lucah dan secara tidak langsung, mangsa akan terlihat paparan tersebut. Ketika itu, wajah mangsa akan dirakam melalui tangkap layar. Rakaman ini kemudiannya digunakan untuk mengugut mangsa dan ancaman untuk menyebarkan kepada keluarga ataupun pasangan. Selain itu, terdapat juga kes di mana pihak polis menahan seorang remaja lelaki kerana dipercayai memuat naik dan menjual gambar lucah hasil suntingan menggunakan teknologi kecergasan buatan AI dalam talian. Gambar-gambar tersebut diperoleh daripada laman media sosial milik mangsa sebelum disunting untuk tujuan tidak bermoral. Oleh itu, timbul persoalan adakah selamat untuk kita berkongsi gambar atau maklumat peribadi di laman media sosial dan sejauh manakah kita benar-benar bersedia melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan digital. Disediakan oleh rakan wartawan kita Syifa berkaitan dengan penipuan digital. Kita pada hari ini kita nak tahu juga apa sebenarnya taktik sekarang yang kiat digunakan oleh si penjenayah di media sosial, di laman digital, dan kalau kita tengok juga bagaimana agaknya kita nak pastikan sama ada laman sesawang atau pepautan yang disediakan itu adalah tulen ataupun sebaliknya, Fatin. Betul, kita kadang-kadang nak selari dengan teknologi tetapi kadang-kadang teknologi ini juga merosakkan generasi, dan hari ini kita nak memperincikan berkenaan dengan seperti mana yang dikongsikan Syira, taktik mereka dan juga jenayah ini mungkin lebih berleluasa kalau kita mungkin tak ada kawalan. Dan bersama kita di studio, kita bersama dengan Senior Assistant Commissioner Puan Siti Kamsiah Hassan selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia. Terima kasih Puan kerana bersama dengan wanita hari ini. Banyak kita nak tanya hari ini, banyak kita nak beri kesedaran juga berkenaan dengan apa yang berlaku, senario sekarang ini. Betul. Dan di hujung sana kita juga bersama dengan Tuan Syangka Durai Raja selaku pakar kriminologi dan pensyarakanan Enforcement Leadership dan Management University atau ILMU. Terima kasih Tuan Syangka. Apa khabar Tuan? Baik. Khabar baik. Sihat. Okey, baik. Bila kita bercakap tentang penipuan digital ini, Kak Fatin, juga semuliknya lah saya kira. Mungkin kita boleh tanya kepada Puan terlebih dahulu, setakat hari ini 3 September 2025, bagaimana agaknya dengan statistik kes-kes yang melibatkan penipuan digital ini? Adakah ianya semakin merisaukan seiring dengan perkembangan teknologi yang kita nampak memang semakin canggih, taktik penipuan juga semakin canggih. Statistiknya bagaimana Puan? Okey, baik. Terima kasih. Pertama sekali adalah bila menyebut penipuan digital, ramai yang akan ke arah penipuan keuangan seperti scam, Macau scam kan, sebagainya. Sebenarnya penipuan digital ni dia luas. Termasuklah eksploitasi seksual juga, grooming dan sebagainya. So dalam konteks jenayah seksual pada hari ini, penipuan digital untuk tujuan eksploitasi seksual, nak enjoy, mendapat kepuasan seksual ini dilihat semakin meningkat. Kes-kes dia semakin meningkat, terutama sekali apabila ia melibatkan penggunaan AI, teknologi AI dan juga deepfake, di mana lebih mudah untuk disunting dan juga lebih mudah untuk disebarkan dalam grup-grup tertentu. So ini yang dilihat selain daripada peningkatan kepada jumlah kes, apa yang lebih membimbangkan adalah dalam kalangan mangsa dan juga pelaku jenayah itu sendiri, dilihat peningkatan kepada golongan kanak-kanak. Bermakna mereka umur pelaku jenayah dan juga umur mangsa ni semakin muda. Ini adalah kerana juga disebabkan oleh ini adalah zaman mereka. Teknologi, inovasi teknologi ini adalah zaman generasi pada hari ini. Bermakna mereka lebih mahir. Jadi ini yang lebih membimbangkan. Bukan sahaja di Malaysia tetapi peningkatan kes ini juga melibatkan peningkatan secara globalnya pun menunjukkan berlaku peningkatan kerana ia melibatkan
jenayah rentas sempadan. Okey. Baik, adakah disebabkan senang diakses atau Syangka yang mana kanak-kanak ataupun anak-anak kita sekarang ni dia tidak dikawal dengan baik, dan kalau kita nak tahu juga antara karakteristik untuk kita sebagai ibu bapa penjaga ni, untuk kita nak dedahkan kepada anak-anak supaya kena tahu jenis-jenis yang macam ni, kena elakkan dan sebagainya, apa yang mungkin boleh dikongsikan? Okey, terima kasih. Soalan yang hebat ya. So kalau kita tengok jenayah cyber ni, okey, jenayah cyber ni satu jenayah yang boleh merangkumi banyak jenayah yang lain. Okey, kalau kita tengok typology jenayah cyber, kita ada cyber theft, kita ada cyber deviance, kita ada cyber vandalism, kita ada cyber war. Okey, tapi dari sini kita boleh tengok semua jenayah-jenayah tradisional boleh dilakukan dalam sebagai jenayah cyber. So kalau kita tengok penipuan digital ini boleh merangkumi semua aspek jenayah tersebut. Okay, that means dia boleh jatuh dalam semua kategori. Okay, so seperti yang Puan mention tadi. Okay, jenayah penipuan digital ini bukan saja fokuskan kepada kewangan, tapi dia juga fokuskan kepada kecurian maklumat. Mencuri maklumat. Okey, another one, dia ada unsur-unsur jenayah seksual. Okey, so kalau kita profile, kita tengok profile of the mangsa tersebut. Okey, usually mangsa yang senang terlibat dalam jenayah penipuan digital ini, dia ada beberapa karakteristik lah. So saya akan highlightkan 6. Okey, pertama adalah sikap ingin tahu. Mereka nak cuba. Okey, dapat link, cuba. So because of inilah ada yang terperangkap dalam honey trap. Ini adalah karakteristik mangsa. Mangsa, betul. Okey. So sikap ingin tahu. Okey. Kedua, mereka senang mempercayai. Okey, that means mereka tak tanya. Usually kalau kita dapat sesuatu maklumat, kita tanya, betul ke? Okey, betul ke itu penting sangat. Siasat dahulu. Okey, siasat dalam Google ke, sekarang kita boleh tanya kat ChatGPT boleh bagi answer juga. Okey. Ketiga, dia ada expectation yang tak realistik. Okey, ini kita boleh untuk romance scam. Okey, kita boleh tengok. Expectation yang tak realistik. Dia nak prince, okey, something like that kan. Okey, keempat, okey, kita boleh desakan. Okey, pressure. Okey, societal pressure, financial pressure. Okey, so desakan ini kita boleh, even untuk offender pun kita boleh desakan ini menjadi salah satu punca. Okey, untuk terlibat dalam jenayah penipuan. Okey, societal pressure. Okey, seperti kalau kita tengok job scam. Okey, keluarga pressure, kenapa tak kerja? So, kerja yang dia dapat dia pergi. So, dia ambil kerja itu, tengok-tengok itu adalah scam. Ditipu. Okey. Then kelima adalah dia not technological savvy, tapi dia tak practice proper digital, kita ada safe online practices. Okey, seperti check dulu, check maklumat, jangan bagi maklumat yang peribadi, something like that. So dia tak check. Okey, so that means sekarang semua boleh guna telefon bimbit, semua boleh guna anything pun kita boleh pandai. Kita boleh tengok YouTube, kita boleh belajar dengan ni. Tapi apa yang kita tak ada sekarang, kita kita tak ada online good practices lah. So seperti parents kita tak ada, they don't have online parenting. Okay, they are not sure. So kita sebagai individu, digital citizenship, digital responsibility tak ada. Okay, kita share apa yang ada, kita kongsikan maklumat yang tidak sah. Okay, kita jadi mangsa tapi kita share the link yang sama kepada orang lain pula. Okay, ini adalah karakteristik yang untuk mangsa mereka senang boleh dimangsakan oleh penjenayah cyber lah. So that's why kita ada beberapa individu dia 2-3 kali jadi mangsa kepada jenayah cyber. Especially Macau scam. Kita ada kes-kes macam itu juga. 2-3 kali sama modus mereka tak percaya ke dengan cakap orang luar ke? Terlalu percaya. Terlalu percaya apa yang mereka dapat. Mereka tak check balik. Maksudnya kita tak payah mendapatkan validasi daripada orang di sekeliling kita. Maksudnya yang ni boleh ke? Ataupun ada yang tak percaya ataupun mereka macam rasa benda tu betul peluang yang baik. Adakah berlaku macam tu? Ada juga. Okey, because kita kena tengok modus operandi jenayah cyber ni memang kompleks.
Okey, setiap hari kita akan dapat modus operandi yang baru. And modus operandi ada kadang-kala dia berkaitan dengan individu mangsa tersebut. Kalau dia doktor, mereka tukar modus operandi yang lain pula. Untuk makau scam semua tu kita boleh nampak ciri-ciri tersebut kan. So sebab itulah kita any kind of apa-apa maklumat kita dapat, kita kena tanya betul ke. Sahihkan dulu. Sahih Sahihkan ataupun tidak. dulu. Sekarang ni semua maklumat di hujung jari. Baik, 6 karakteristik yang dikongsikan oleh Tuan sebentar tadi. Baik, balik kita bercakap tentang penipuan digital ini. Sebagaimana yang Puan katakan tadi, ini adalah jenayah rentas sempadan. Semua orang ada Facebook, semua orang ada, boleh dikatakan semua orang ada Facebook, TikTok, Instagram, apa saja, Telegram, katakan apa saja, WeChat dan sebagainya. Boleh dikatakan semua orang ada. Kita nak tolak ke tepi teknologi ini, tak boleh, Puan. Pastinya kita bergerak seiring dengan teknologi. Tetapi di Malaysia sendiri, kalau kita boleh sentuh, di Malaysia sendiri mungkin jenayah digital yang bagaimana yang paling banyak berlaku dan juga ada peringkat-peringkat tertentu. Katanya di media sosial ini adalah tempoh pengenalan antara penjenayah dan juga mangsa. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada kami. Okey, jenayah digital yang paling, penipuan digital yang paling kerap berlaku di Malaysia ni adalah satunya adalah penipuan keuangan seperti yang scam tadi, dan keduanya adalah yang terkini saya melihat trend peningkatannya adalah eksploitasi seksual. Seperti online grooming, terutamanya melibatkan kanak-kanak. Ini adalah antara yang orang kata perkara pertama ataupun aktiviti yang pertama yang membawa kepada jenayah yang lain. Daripada grooming inilah akhirnya membawa kepada jenayah tradisional yang lain seperti rogol, akhirnya cabul kehormatan dan sebagainya apabila kepercayaan itu telah diperolehi daripada mangsa. Dan kebanyakan platform yang digunakan adalah media sosial. Jadi media sosial ni kita umpama seperti padang permainan kalau kanak-kanak. Kalau orang dewasa dia umpama seperti klub-klub sosial lah. So bermakna di mana mereka bersosial. Di zaman sekarang di situlah penjenayah akan mencari mangsanya. Dan di Malaysia ini, media sosial seperti Facebook, Instagram ini pun bergantung kepada kumpulan sasar itu sendiri. Kalau golongan remaja, mereka lebih kepada Instagram dan juga TikTok. Dan juga online games. PUBG dan sebagainya yang interaktif. So ini memudahkan kepada pemangsa itu untuk mendekati mangsa. Dan juga kalau untuk perkongsian, contohnya apabila mereka dah berkenalan, dah menjadi kawan, biasanya mereka membina hubungan dulu, kemudian untuk tujuan eksploitasi, untuk mendapatkan bahan-bahan berunsur seksual dan sebagainya, mereka lebih kepada aplikasi yang lebih privacy lah. Contohnya kepada WhatsApp ataupun kepada WhatsApp biasanya mereka gunakan ataupun grup-grup tertutup. Jadi kemudian untuk tujuan perkongsian yang lebih untuk tujuan keuangan dan sebagainya ataupun lebih luas, dark web digunakan dan juga media sosial yang lainlah seperti yang mempunyai orang kata tahap security yang tinggi sikit kepada pengguna dia, iaitu seperti Telegram dan sebagainya. Jadi ini adalah bagi tujuan menyukarkan penjejakan. Menyukarkan penjejakan penjenayah dan juga memudahkan untuk perkongsian itu dengan lebih cepat dan lebih luas. Jadi di sini di Malaysia kebanyakannya adalah penipuan digital lebih kepada untuk pleasure lah, eksploitasi, terutamanya golongan rentan, kanak-kanak dan juga wanita. Maksudnya ada dua kategori, dua jenis penipuan digital ini. Satu dia lebih ke arah kepada keuangan ataupun keuntungan. Satu lagi kepuasan seksual, nafsu dan sebagainya. Okey, dia agak merisaukan juga. Mungkin juga masyarakat di luar sana selagi tak kena dekat batang hidung, dekat keluarga sendiri, mungkin mereka tak ambil tahu ataupun tak kurang cakna berkenaan dengan keadaan ini. Saya nak tanyakan kepada Tuan Syangka kan, kalau mungkin apa pendedahan yang terbaik untuk kita berikan kepada orang ramai di luar sana. Bukan tugas pihak berkuasa setelah apa yang dah berlaku, tetapi kita yang belum berlaku ni untuk kita elakkan diri, hindarkan daripada kita terkena menjadi mangsa penipuan digital ini. Dan juga saya kira mengingatkan antara satu sama lain itu penting, tapi bagaimana untuk kita lebih beri kesedaran kepada mereka? Okey, sebagai seorang individu, kita boleh mengambil langkah-langkah yang proaktif juga. Okey. Kita ada pertama kita mengenal pasti red flags.
Okey, antaranya. Okey, and satu lagi kita boleh ada kita identify early signs. Okey, kita ada dua. Okey, red flag. Okey, red flag kalau kita fokuskan kepada penipuan digital lah. Okey, so usually pemangsa tu kita tak boleh identify dia punya identiti sebenar. Okey, so usually dia gunakan identiti individu lain. So kalau kita nak cari, kita tak boleh dapat dia punya identiti. So itu adalah red flag yang pertama lah. Okey, kedua kita boleh tengok dia punya komunikasi. Consistent of communication tersebut. Okey, example kita ambil Macau scam. Okey, so usually kita dapat call, mereka minta bayar 10,000. Okey, dan kita communicate dengan pemangsa lah. Okey, saya tak ada kerja, saya hanya tak boleh bayar. So dia bagi, you bayar 500. Okey, itu tak konsisten. Okey, ketiga, sistem pembayaran yang tidak logik. Okey, di mana dia suruh kita bayar third account. Okey, bukan kat account dia atau macam investment scam. Kita nak invest. Tapi bila kita nak transfer duit, dia bagi akaun third party. Akaun itu dia tak ada relation dengan organisasi tersebut. Semua tu kan. Satu lagi, selain daripada ini, kita juga boleh tengok early signs lah. Early signs, saya ada satu short form lah. STEP KK. STEP KK. Apa tu? STEP itu kita S itu aspek sosial. Okey, kita tengok. Okey, aspek sosial ini kita ada keluarga, ahli keluarga dengan rakan-rakan. Okey, usually kita tak dapat call, tak dapat message. Suddenly dapat message, dapat call, minta duit, pinjam duit. Betul? Itu berlaku? Itu early sign. Okey, then suddenly kita kan ada, kalau kita tengok Facebook, Instagram, banyak kita akan ada banyak contact. Okey, tapi kita tak message every day. Kadang-kadang kita suddenly kita dapat satu advertisement. Okey, invest dalam ini, invest dalam itu. Okey, itu early sign. Okey. Then kita itu S. So kita ada step T. T itu teknologi. Okey, penyalahgunaan teknologi. Okey, di mana penjenayah cyber ini minta kita untuk download app yang tidak sah. Okey, that means app itu you tak dapat cari dalam Android atau Apple Store. Kita ada Android punya ini kan. Okey, dia suruh kita download dari website. Okey, itu adalah penyalahgunaan teknologi. Okey, dan dia gunakan deepfake AI, itu kan semua itu penyalahgunaan teknologi. Okay, itu step. Okay. Dan P adalah psychology. Okay, psychological influence. Okay, that means dia influence mangsa tersebut di mana dia menakutkan mangsa. Okay, dia menjadikan mangsa ni dia guilty, guilt tripping. Okay, seperti honey trap. Okay, dia dapat gambar ni. Okay, kalau you tak bagi duit, saya akan sebarkan gambar ni. Okey, sebagai mangsa dia akan takut. Kalau individu itu dari profesional, dia memang akan takut. So dia akan bagi. So itu adalah gangguan emotional psychological influence semua itulah. Okey. Dan kita ada 2K. Okey, satu inconsistent dalam komunikasi seperti saya mention tadi. Okey, di mana kalau kita tengok dia punya message ada banyak typo error. Okey, dia tak konsisten dengan apa yang dia bagi tahu. Initially satu, yang kedua dia bagi yang lain. Itu inconsistent dalam komunikasi. Okey, another K will be kewangan. Okey, pembayaran yang tidak logik. Okey, seperti dia suruh bayar dalam third party. Okey, untuk investment scam dia bagi janji palsu. Okey, di mana you dapat 40% profit. Okey, macam tak logik. Okey. So ini adalah step KK. Okey, di mana kalau kita nak ada satu kita dapat satu proposal atau someone kita approach kita untuk invest dalam ini, pergi kerja kan, so on. So kita boleh mengambil step-step macam inilah. Kita boleh remember. Before kita agree, kita check dulu. Kita check the red flag dengan early signs lah. Kalau kita boleh tick beberapa box, jangan. Tunggu dulu. Atau dapatkan maklumat yang terperinci dari PDRM. Kita boleh tengok sekarang law enforcement agencies 20 tahun lepas sekarang mereka yang paling aktif dalam social media. Share modus operandi. Selalu update apa yang berlaku kat dalam dunia cyber and so on kan. So itulah kita perlu buat.
Baik, step KK. saya suka. Enam abjad untuk kita cari antara karakteristik ataupun red flagnya. Okey, baik Puan. Bila tadi ada lalu keratan akhbar, ada AI, gambar kita yang disunting. Mungkin ada juga dalam kalangan pembaca berita yang mulut mereka ni disunting. Lain mereka cakap, lain yang keluar. Bila berlaku perkara-perkara sedemikian ataupun kita menjadi mangsa kepada deepfake, kepada gambar kita yang disunting, pelik-pelik, bukan-bukan, secara lucah dan sebagainya. Apa yang boleh kita lakukan? Adakah kita ke pihak polis dan tampil dengan bukti ataupun bagaimana? Bagaimana kita nak ambil tindakan seterusnya, Puan? Okey, pertama sekali adalah jangan viralkan sendiri. Kerana ianya akan menjejaskan siasatan pihak polis. Jadi nasihat saya bagi pihak PDRM, terus lapor kepada pihak polis dan juga simpan bukti-bukti yang ada. Bermakna komunikasi yang ada pastikan ianya adalah komunikasi yang betul. Bermakna yang original, yang asal. Dokumen-dokumen ataupun visual, gambar-gambar ini juga perlulah yang original. Jangan diedit ataupun dah di screenshot dan sebagainya. Simpan email terutamanya. Apa juga bentuk komunikasi, sama ada melalui media sosial ataupun melalui aplikasi digital yang lebih privacy, juga perlulah disimpan kerana ianya adalah penting bagi tujuan untuk pihak polis menjalankan siasatan untuk menjejaki siapakah pemilik kepada akaun ini dan juga penghantar email tersebut sekiranya ia dibuat melalui email. Jadi kerana sebab apa kita tengok kebanyakan mangsa apabila dia dah terjebak sebagai mangsa, jadi mangsa, dia dah marah dan dia malu. Dia takut, kan? Malu tu nombor satu. Jadi bila dia malu, dia deletekan semua bahan-bahannya. Dia terima komunikasi. Kerana masyarakat kita juga ada yang masih lagi menganggap apabila satu jenayah itu berlaku, mangsa juga dipersalahkan. Contribute kepada perlakuan jenayah Kenapa itu. tak check dulu? Betul. Kenapa kita kongsi? Kenapa dikongsi? Sedangkan dia tak perlu berkongsi bahan-bahan ataupun komunikasi yang lebih peribadi. Jadi ini yang nasihat saya kepada mereka yang menjadi mangsa supaya normalisasikan untuk melaporkan. Terus laporkan. Buang rasa malu dan lapor kepada channel yang betul iaitu pihak polis berserta dengan bukti-bukti yang ada, apa juga komunikasi yang melibatkan antara mangsa dan juga pelaku jenayah itu tanpa diedit dan juga tanpa dia delete lah. Kerana ini adalah memudahkan pihak polis bagi tujuan penjejakan penjenayah dan juga pembuktian di mahkamah nanti. Puan, maafkan saya untuk selit. Andai kata dah delete semua, tiba-tiba anak dapat tahu mak kena tipu. Apa yang boleh kita buat? Dah tak ada bukti. Ada apa-apa ke boleh kita buat? Okey, tak apa. Kerana dalam siasatan ni kita luas. Bukan terhad kepada bukti digital semata-mata. Jadi pihak polis akan menyiasat setiap angle untuk tujuan mengesan, mengaitkan mangsa dengan jenayah tersebut, pelaku jenayah itu dengan kejadian tersebut. Jadi jangan takut sekiranya dah terdelete, dah terbuang. Kita juga menggunakan forensik digital untuk mengesan. Ada kepakaran lain juga untuk mengesan dan juga ada keterangan-keterangan lain iaitu circumstantial evidence. Bermakna bukan hanya semata-mata bukti digital atau fizikal yang digunakan untuk tujuan penjejakan dan juga pembuktian di mahkamah. Okey, ini sangat penting. Ini adalah cara pembuktian yang mana kita perlu ambil tahu. Dan saya nak ajukan kepada Tuan Syangka berkenaan dengan penipuan digital ini. Dia merangkumi semua, kan? Eksploitasi hutan secara seksual, kita ada pengantunan seksual, ini yang paling serius. Tapi kalau kita nak terus buat tindakan untuk kita melaporkan kepada pihak polis, ada antara mereka yang dari sistem ataupun dari aspek psikologinya mereka tak mampu. Sistem sokongan orang ramai bagaimana? Ahli keluarga, kawan-kawan, apa yang mereka perlu lakukan? Okey. Pertama kali apa yang mereka perlu lakukan, mereka kena communicate dengan mereka punya support system. Example, parents, rakan-rakan. Atau kalau kanak-kanak dia boleh communicate dengan guru. Okey, semua itulah. Kalau bila kita stop communication, itu adalah satu masalah yang besar. Okey, di mana bila mereka tak communicate, okey, mereka akan ada perasaan, okey, apa yang saya perlu buat? You know, it's a pressure. Betul. Psychological pressure di mana mereka boleh ambil tindakan yang tidak sepatutnya mereka kena ambil lah. So mereka kena communicate dengan siapa-siapa pun mereka boleh communicate, share, dapatkan advice mereka dan kena bertindak
according to that. Because coping mechanism ini sangat penting. Because setiap individu dia punya coping mechanism adalah berlainan. Kita react differently. Yeah. Okay, certain individu, saya ada beberapa kawan yang mereka menjadi mangsa kepada honey trap ini ya. Okay. So certain individu dia okey je. Okay, dia okey, ada penjenayah dia threaten, okey, hantar video, tapi dia okey, dia relax, dia pergi kat polis, dia report. Okay, dia settlekan. Okay, dia punya coping mechanism means okay. Ada certain mereka gelabah, mereka tak tahu apa nak buat. Betul. Saya akan hilang kerja, saya tak boleh buat ni. So coping mechanism berlainan kan. So kita sebagai seorang society, kita ada microsystem kita kan. Kita kena bantu. Kita listen. Kalau mereka call ke, kita dengar dulu dan kita bagi pendapat yang positif. Okay, jangan kita put the blame kepada victim. Okey, itu penting. Itu paling penting. Support mereka. Walaupun tindakan itu salah, mungkin ada nasihat dan juga support yang boleh kita berikan kepada mereka. Dan mungkin di akhir perbincangan ini, Puan, ada sedikit kata-kata nasihat ataupun tips nak diberikan daripada pihak Puan kepada penonton-penonton kami terutamanya. Silakan. Okey, pertama sekali adalah kepada ibu bapa. Kerana ibu bapa ni adalah orang kata pengawal yang paling rapat kepada kumpulan sasar ni, terutamanya kanak-kanak, bermakna kena ada bonding. Biasanya jenayah ini berlaku apabila tidak adanya, lebih mudah berlaku apabila bonding tu kurang. Macam Tuan Shankar cakap tadi, macam mana kalau nak kenal sign kan red flag tersebut kalau kanak-kanak anak-anak ini kita tidak ada bonding, tidak ada komunikasi secara tetap. Dan keduanya adalah kawalan sosial itu juga adalah penting. Kerana masyarakat yang selalu menuding jari ini yang menyebabkan mereka ni tak berani untuk tampil. Betul. Dan seterusnya adalah ibu bapa sendiri perlu ada ilmu. Ilmu ni penting kerana kalau kita tidak tahu ilmu keadaan sekarang ini macam mana kita nak kontrol, nak pantau, bermakna macam mana kita nak mengawalnya. Bermakna kena selari dengan kemajuan inovasi teknologi pada hari ini supaya kita dapat adaptkan cara kawalan ataupun komunikasi kita dengan anak tu adalah sesuai dengan masa kini. Dan seterusnya adalah tingkatkan kawalan kendiri kepada terutamanya kanak-kanak ataupun kumpulan sasar. Tak kiralah kalau orang dewasa, kita sendiri pun sebagai orang dewasa dan juga kanak-kanak terutamanya perlu dipertingkatkan kawalan kendiri. Tahap resilience tu supaya kita faham ada batas dia, jaga boundary itu. Jangan melampaui batas agama dan juga batas culture kita lah, budaya kita. Kerana inilah kalau kita pegang kepada boundary ini, kebarangkalian untuk kita terjerumus itu adalah sukar lah. Tambahan pula dilengkapkan juga dengan kawalan tadi. Kawalan ibu bapa, bonding yang rapat dan sebagainya. Inilah orang kata akan mengurangkan risiko untuk menjadi mangsa jenayah. Dan kepada ahli masyarakat yang lain, terutamanya di Malaysia ni kita patut juga ada seperti frontliners, contohnya guru. Kena perkasakan untuk mereka ini yang mengenal pasti lebih awal, tanda-tanda lebih awal dan juga mengambil langkah-langkah awal dan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajiblah, pihak berkuasa. Okey, Puan, sedikit. Tadi mungkin kita dah sentuh berkenaan dengan apa tindakan yang perlu kita lakukan kalau berlaku penipuan digital ini. Untuk penjenayah, hukuman pada mereka antaranya apa yang mungkin paling berat? Okey, di Malaysia antara hukuman yang paling berat, terutamanya apabila melibatkan penipuan, dia ada hukuman pemenjaraan. Kalau penipuan keuangan boleh sampai kepada hukuman 20 tahun penjara dan juga sebatan dan denda. Dan begitu juga kalau dari sudut eksploitasi jenayah seksual sendiri, boleh sampai kepada 30 tahun penjara, mandatory sebatan dan juga denda. So bermakna di Malaysia ni hukuman dah pun tinggi kerana ia merupakan satu jenayah yang serius. Ia bukan sahaja melibatkan kerugian keuangan, kerugian kepada harta benda, tetapi juga mendatangkan impak psikologikal yang mana ada mangsa sehingga membawa kepada bunuh diri dan sebagainya. Jadi jenayah yang serius dan berat. Jadi hukumannya perlulah setimpal dengan jenayah yang mereka lakukan. Dan jenayah penipuan digital ini sekarang ini dilihat kritikal atau masih lagi boleh dikawal? Secara ringkas. Secara ringkasnya masih boleh dikawal tetapi perlu kepada komitmen semua ahli masyarakat dan juga pelbagai agensi yang bertanggungjawab. Dan kita tidak boleh bersenang lenang, bermakna kita kena sentiasa bersiap siagalah dari sudut ilmu dan juga pelbagai aspek undang-undang dan juga
langkah-langkah pencegahan dan juga penguatkuasaan. Baik. Boleh lagi dikawal itu dia. tetapi perlukan komitmen daripada segenap anggota masyarakat terutamanya ibu bapa dan juga guru yang bertindak sebagai frontliner, Fatin. Ya, terima kasih kita nak ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Puan Siti Kamsiah Hassan dan juga Tuan Syangka atas perkongsian yang saya kira memberi satu pendedahan dan juga buka mata kita Betul, Fatin. atas apa yang berlaku di sekeliling kita dan juga senario yang berlaku. Kadang-kadang menakutkan juga untuk ibu bapa, tetapi apa yang boleh kita lakukan adalah buat yang terbaik dan ikut antara step-step yang dikongsikan tadi tu. Betul. Kita doa yang baik-baik saja untuk generasi yang akan datang dan juga untuk kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi kepada kedua tetamu Terima kasih. kita di studio.